Tuan-tuan, orang yang berada di dalam majlis ilmu, apa yang akan diperolehinya? Keberkatan. Kalau kita nak berkat, carilah majlis ilmu, tuan-tuan. Biar jadi macam lebah, jangan jadi macam lalat, kata ulama. Lebah ini di mana pun ia berada, dia sentiasa mengenal madunya. Jangan jadi seperti lalat, walaupun madu berada di hadapannya, ia tetap mencari sampah-sampah yang keji dan kotor. Tuan-tuan, walaupun kita bukan besar ilmunya, tetapi biar jadi lebah yang kecil makhluknya, tetapi memberikan besar manfaat kepada seluruh manusia yang ada dalam dunia.